Okay guys, so aku malah nak lukis-lukis, so aku buat video je lah So dekat sini, kalau kita tengok H1 break, dia tak break lagi tau, dia close candle. Dia close candle, dia tak buat breakout lagi. So dia main lagi dalam zone ni. Okay, sebab tu aku cakap. Cuma reason yang aku masuk tadi ni, ada kat area sini. Okay, reason yang aku masuk tadi tu ada kat area sini. Nampak tak? Dia buat breakout, ada satu bearish candle. First kita masuk, ngam cantik. Second kita masuk, dia buat BO. Okay, ngam after kita masuk. After kita masuk, barulah dia close candle macam gini. Tu yang tak cantik tu. Kalau dia close tadi kat sini, ngam lah. Tapi it's okay. Benda pun dah kena. Cuma kita kena monitor lah apa yang akan jadi lepas ni. So, kalau based on pada sekarang, kita dah nampak ni buat BO. Okay, kalau kita buka M30, tadi aku perasan M30. Okay, kalau kita buka M30, sebelah ni dia dah buat BO sebelah tu, nampak tak? Dia naik sebatang, dia break sebelah tu. M15 sama lah. Okay, cuma nak kata bullish angle ni tak berapa nak cantik. Tetapi bila dah ada gaya macam gini, possibility untuk dia naik lagi atas tu ada. So kita santai dulu, kita tengok. Nak tak nak kena tunggu lagi 20 minit lah. Okay, lagi 20 minit M30 close. Kalau dia break zone merah ini, possibility untuk dia nak terbang lagi ke atas tu ada. So kita nak counter kat mana? Dekat zone merah ni boleh, ataupun kita tunggu bawah sikit. Bawah sikit kat mana? Kat area sini. Okay, kat area sini kita gabungkan dengan satu minor trend line. Mana? Okay, so kita akan monitor kat area sini. Kita tengok. Tapi if kalau kita nak counter buy, kita kena pastikan dia buat satu BO dahulu. Okay, dia buat breakout, barulah kita monitor untuk counter. Faham tak? Okay, so kita kena tunggu ni. If dia buat breakout, baru kita counter. Tapi if dia tak buat breakout, tiba-tiba dia turun, nak counter kat sini pun boleh tak? Pun boleh. Cuma if zone ini buat breakout, kita tak payah hold. Dia boleh turun lagi ke bawah. Faham? Cuma dekat sebelah ni kalau kita tengok M30 banyak dia tabrak tu, nampak ni. Ini dia break, naik balik. Ini dia break, naik balik. Nampak tak? Takut dia main sideways je kat sini. So nak tak nak, kita kena tunggu atas ni. Dia highest one ni, if kalau dia buat breakout, ada pullback, kita cari buy. Sama juga kat bawah ni. Kalau dia turun, ada breakout, pullback, kita cari sell. Rasa so korang monitor zone ni. Sorry lah, tadi aku tunggu kat bawah ni, tapi tak sampai tu. Sampai tertidur aku. Okay, aku tunggu bawah ni sikit je lagi tu. Mapping tadi aku ada bagi kat area sini. Aku tunggu kat area sini sikit lagi, tapi tak sampai dia turun reject ke atas kan. Nak buat macam mana kan? Okay, so zone yang sekarang ni korang boleh monitor. If kalau dia buat breakout atas, kita cari atas. Kalau dia buat breakout bawah ni, kita cari bawah. Rasa